kami dah sampai ke Tanjung Sepat. Kejap lagi kita tengok lah apa yang kita order untuk makan. Okey, jom kita tengok environment dalam restoran ni. Saya tak pasti restoran ni restoran halal atau tak. So, kejap lagi kita tengok lah, ya. Okey. Ini kita punya kawan. 4 sekawan untuk hari ini. Wah. Sana Mat. Depan, jalan depan sikit. Kan? Okay, can. No problem. Okay, kita dah makan aiskrim, coffee aiskrim. Sekarang kita pergi makan seafood Pak Kutih. Number 226A. See the number? Yeah. This one. I think. Never mind. We park first lah. Parking. Wait, I park first. Okay, sekarang kita berada di kedai seafood Pak Kutih. Okay. Nanti saya post gambar lah dalam video. Boleh tahan lah makan kat sini. Boleh tahan. Sedap juga dia punya dish. Tapi kita makan simple-simple je. Sayur, telur dengan seafood Pak Kutih. Alright. So, makan dulu. Okay, dia orang tunggu depan. Okay, sekarang dah habis lunch. So, kita pergi shopping sikit. Ada member nak beli jus ke apa benda lah. Nanti kita pergi sana, kita tengok. Oh, panas. Asal ni? Why stop? Okay. Kita dah sampai tempat dia. Parking dululah. Tengok apa dia kat sini. Okay. So sekarang kita dah selesai shopping di Tanjung Sepat. So sekarang kita akan gunakan jalan lama ke Seremban. Dari Seremban kita akan ambil highway. Okay? Cantik pemandangan di sini. Best. Ben, you are taking highway or old road to Seremban? Okay, alright. Okay, noted.
Sini jam ah. Okay, Ali, tu jalan. Okay, sekarang kita take 5 kat Seremban. Bukan Seremban lah, Senawang. So selepas ni kita akan terus balik rumah. Cuaca okey. Sekarang pukul 2.40 petang. Cuaca pun okey, tak panas. Dia redup. Mana ada panas? Redup mah. Redup mah. Memang lagi panas meh. Hehehe. Jangan macam-macam, chef. Okay, let's go. Ni semua mau balik KL ni. Ya. Ya, correct. Ya, ini Wira kacau lah. Okay. Bersih pun tak apa. Sikit scratches lah. Ada sedap sikit angin. Okey, sekarang kita dah sampai Alor Gajah, Simpang 4 lah, to be specific. Okey. So hari ni punya trip memang best. Lebih kepada santai-santai. So okay, see you next time. Okay.